Ini bukan kepada rakyat semata-mata, tapi juga kepada dalaman kita itu sendiri. Betul lah, kalau orang lama tu kita kena pujuk. Betul, saya setuju dengan tu. Orang lama ni kita kena pujuk, patah balik dan sebagainya. Tapi orang muda ini, terutamanya yang first time voter, dia tidak ada nilai kesetiaan pada mana-mana parti. So bagi dia, orang kata pendekatan memujuk itu tak perlu. Tapi kita kena membuktikan. Sebab dia hanya melihat pada bukti. Sebab tu saya kira ni pemimpin terutamanya dalam UMNO, pemimpin muda ni memang membuktikan lah. Dia boleh buat kerja, dia tidak terlampau defensif, dia tidak cakap retorik, dia hanya buat benda yang membuktikan pada orang muda ini harapan dia. Sebab hari ni orang muda dia tak mahu pemimpin yang terlampau retorik, yang terlampau orang jargon lama, style jargon lama dan sebagainya. Jadi hari ni saya rasa pertamanya kita nak rakyat suka pada kita. Kita dalam UMNO tu sendiri kena menggunakan pendekatan yang sedikit berbeza, terutamanya orang muda. Orang muda ni caranya berbeza. Jadi kita kena berubah dalam kita itu sendiri. Yang saya nampak perubahan itu telah mewujud. Alhamdulillah perubahan itu wujud. Dan saya yakinlah kalau kita teruskan dengan momentum ini, dan hari ini kita boleh melihat tu pemuda agak menyerang. Sebab hari ini orang muda ni tak suka terlampau defensif. Betul. So penyerangan yang hari ini kita buat serangan, kita nampak momentum tu wujud. Bila kita dalam kehadapan dalam beberapa isu, kita nampak orang muda mula mendekati kita. Sebab dia tampak harapannya bila hari ni pemuda keluar statement apa, wartawan akan pick up. Ini pendekatan dia akan jadikan sebagai statement yang rasmi. Tapi kita boleh tengok sebelah sana tu, dia punya ketua muda ke, dia punya siapa ke buat statement jenuh, like pun tak ada tu. Sebab tu perbezaannya hari ni, sebab tu rakyat menilai. Contoh Setiausaha Agong kita sendiri tu, bila buat keluar statement berpusu-pusu orang masuk, tapi Setiausaha Agong yang lain-lain parti nampak agak suram. Jadi sebab tu hari ni saya kata ni orang semua menilai UMNO. Datuk pun tadi sebut tadi pasal dia sungai hentam UMNO dan sebagainya. Datuk, itu hikmahnya tu. Sebab orang nak popular dia kena hentam UMNO. Kalau dia hentam parti lain tu, tak ada siapa nak pick up. Betul. Sebab tu hari ni rakyat mungkin sedar. Hanya UMNO saja hari ni kadang-kadang orang nak berkuasa, orang kena bagi nampak kelemahan UMNO. Sebab tu kadang-kadang rakyat nampak kelemahan UMNO. Betul, parti kami tak sempurna. Tapi mana ada parti yang semua sempurna di muka bumi ini. Tapi dalam sama juga, walaupun kami tak sempurna, parti kami dah membuktikan kami jauh mendahului semua parti. Dari segi jentera, dari segi pengalaman, dari segi gerak kerja, kami melebihi segala-galanya. Parti UMNO ini lebih, dan parti UMNO ini kader-kadernya. Kalau tengok di generasi masa depan, tengoklah hari ini pemimpin-pemimpin pelapis yang disediakan oleh pimpinan lama UMNO kepada pemimpin pelapis baru. Bandingkan dengan pimpinan parti-parti lain, pemimpin muda. Saya yakin rakyat akan dapat jawapan tu. Hari ini parti yang dah siap sedia mendapani masa depan terletak ke UMNO, sebab dia dah sediakan semua pemimpin-pemimpin pelapis untuk mengambil alih negara ini. Sedangkan pemimpin-pemimpin negara parti-parti lain ini, pemimpin muda dia pun berkecakaran sama sendiri, dia pun tak ready, dan kita boleh nampak kredibiliti kepimpinan generasi muda itu ada